Kau ambil je ni. Sebab saya tak pakai ninja je, tak bolehlah buka tu dekat dalam ni, sister kan. Kau cuba macam ni. Kapas ada kapas. Okey Ria. Hari ni Bagi salam lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ni aku nak cabar kau buat sesuatu, boleh? Tapi sebelum tu ni apa benda ni? Ini bukan mic, ini bukan mic. Sorry. Okay, apa dia? Aku nak cabar kau, ajar aku pakai tudung dalam 3 style macam tu. Tapi satu style kena dalam 3 minit maksimum, boleh? Satu style 3 minit? Yes. Sekarang ni Sarah akan set time. So Ria akan mulakan lah. Dia dah 2 minit. Okey, berjaya. Next style. Okey, style seterusnya kita akan start timing. 1, 2, 3. Ah, 2 minit setengah juga. Okey, sekarang style seterusnya kita nak set masa 3 minit. Start from now. So dah siap. Ni lagi sekejap. 1 minit 56 saat. Okey, itu je cabaran kita pada kali ini. Ria berjaya melengkapkan style-style tudung dalam masa 3 minit. Kalau korang nak cabar Sarah buat apa-apa lagi cabaran, sila komen dekat bawah. Sarah akan baca satu-satu. Sarah baca tau, jangan kecam. Aku nama aku apa? Mestilah best friend. Best friend. Yes. Suka sangat. Call my best friends. Which best